Jom kita masak cendawan goreng telur masin, hidangan yang simple, rangup dan padu. Ambil cendawan tiram dan siap-siapkan. Mana yang besar sangat tu bolehlah kita siap-siap bagi kecil sikit. Cendawan ni tinggi dengan protein dan serat tahu, bagus juga untuk diet. Okey, kita gaul dengan tepung besari dan tambahkan sedikit air. Gaul rata, lepas tu terus goreng sampai rangup keemasan. Kemudian bolehlah angkat dan toskan. Sekarang jom kita buat kuah telur masin pula. Cairkan mentega. Tumiskan bawang putih yang telah kita cincang sampai naik bau. Kemudian masukkan daun kari dan cili padi. Cili padi ni juga bantu kurangkan rasa muak. Lepas tu bolehlah masukkan serbuk telur masin. Gaul rata hingga sebati dan berkilat. Kalau rasa macam pekat sangat, boleh tambah sedikit air. Akhir sekali, masukkan balik cendawan goreng tadi. Pastikan cendawan dan kuah tadi bersalut mesra. Dah siap hidangan kita, hidangan yang rangup luar dan enak. Selamat mencuba. Ingat makan, ingat rasa.